Okay. Assalamualaikum. Terima kasih datang pada sesi kaunseling saya pada hari ini. Apa khabar ya awak hari ini? Okay, Alhamdulillah, sihat. Okay. Boleh saya tahu nama awak? Nama saya Nur Sulaika Amirah binti Zulkifli dari kos ISMP Bimbingan Kaunseling. Oh, saya boleh panggil awak apa ya? Boleh panggil Zulaika. Zulaika. Awak semester ke? 2. Okay. Kenapa yang awak datang untuk saya hari ini? Saya adalah kaunselor awak dan awak adalah klien saya. Jadi saya nak tahulah kenapa awak datang untuk jumpa saya hari ini. Okay, saya datang hari ini sebab saya nak share masalah saya dalam masalah belajar lah. Sebab saya ada masalah dalam kurang keyakinan diri jugalah macam tu. Oh, berapa lama dah benda ni mengganggu awak ya? Lebih kurang sejak saya masuk sini lah. Oh. Keyakinan diri awak tu dalam fikiran awak rasa macam mana? Saya rasa macam orang kata apa macam insecure lah dengan kawan-kawan sebab macam kawan-kawan lagi pandai daripada saya. Lepas tu orang kata macam kalau belajar ke atau dalam kelas ke dia orang lagi menonjol lah daripada saya. Kiranya saya kurang keyakinan diri untuk cakap dalam kelas juga sebab saya rasa macam semua orang tak nak kawan saya kalau saya tak pandai. Maknanya masalah awak ni semuanya datang pada kawan lah, bukan daripada pihak lain atau apa-apa. Ya. Okey. Boleh saya tahu awak duduk dekat kolej mana? Saya duduk dekat Kolej Ungku Omar. Oh, kat rumah. Okey. Dalam rumah awak tu environment yang baru ke ataupun sama macam semester satu? Untuk SEM ni, saya agak tak rapat sangat lah dengan housemate saya. Sebab roommate saya memang orang yang sama je. Jadi saya memang rapat lah sejak daripada SEM 1. Cumanya masa SEM 1 dulu, kami duduk di KAS. Jadi bila SEM 2 ni, adalah atas beberapa faktor kita orang minta dekat Kolej Ungku Omar. Lepas tu, jadi kat situ macam ramai lah kita orang tak kenal sebab majoriti macam budak kos kita orang ramai dekat KAS. Okey, tak apa. Kita boleh selesaikan masalah awak ni perlahan-lahan. Dan awak jangan risau sebab benda yang kita cerita dalam bilik ni memang tak akan keluar daripada bilik ni sebab kita akan patuhi etika kerjasaan. Okey, itu. Daripada apa yang saya dengar awak cerita tadi, awak perasaan apa yang mula timbul dalam diri awak? Saya rasa sedih, kecewa dengan diri sendiri. Okay. Di sini saya nak ajar awak satu teori yang saya akan terapkan dalam kita punya sesi konseling sekarang lah. Iaitu teori REBT. Awak tahu REBT tu apa? Saya tak tahu. Okey. Untuk maklum awak, teori REBT ni dia akan gunakan satu konsep model iaitu model ABC. Ataupun kalau nak panjangkan lagi dia ada sampai E. Okey, jadi macam yang awak cakap tadi, A adalah situasi di mana awak mengalami kurang keyakinan sebab environment baru kan. Dan B pula awak punya belief system iaitu awak rasa yang awak kurang yakin dan perasaan selain tu? Perasaan sedih, lepas tu kecewa. Okay. Sedih kecewa membawa kepada consequences. Kesan awak rasa sedih dan kecewa tu membawa kepada apa? Sedih dan kecewa tu saya rasa membawa kepada orang kata apa, kurang keyakinan diri lah kan. Awak selesa lah, awak tak nak, awak okey je keluar dan bela bilik. Jadi awak tak ada menyendiri. Setakat ni macam okey lah sebab macam dia kadang-kadang kita orang ada je macam orang kata apa terserempak sebab dalam rumah kan jadi boleh je macam terserempak dalam rumah. Macam jalan tu pergi sinki ke apa, pergi toilet ke biasa terserempak. Jadi macam nak tak nak kita akan terserempak juga cumanya nak bertegur tu lah payah sikit. Okey, dan maknanya dalam fikiran awak sekarang ni awak rasa yang dia orang macam tak suka awak lah. Dia macam mesti dia orang ada pandangan yang buruk-buruk pada awak. Okey. Dalam teori REBT ni saya nak ajar yang perkara
fikiran mesti tu awak kena buang. Macam awak tak boleh lah nak cakap yang diorang tak suka awak. Kenapa awak rasa yang macam awak ni tak boleh nak tegur diorang walaupun sebenarnya awak boleh je? Mungkin sebab saya rasa saya takut diorang macam judge saya ke, perangai saya ke, sebab saya kan macam introvert sikit. Jadi macam saya malu lah juga nak tegur orang. Jadi nak adapt dengan suasana tu payah sikit. Oh, tak apa. Jadi kalau saya cadangkan awak bertegur dengan diorang lepas ni, awak okey? Nanti saya akan cuba. Cumanya saya masih ragu-ragu lagi lah sebab takut diorang masih lagi, apa orang kata, ada pandangan macam tu kat saya. Tapi saya rasa awak perlu tegur diorang sebab kalau kita duduk dekat universiti, di college ni, kita kena bertegur dengan orang. Kita kena kurangkan rasa malu supaya kita boleh teroka lah dunia ni. Sebab kita pun memang bila habis belajar nanti juga akan pergi ke alam baru, nak bekerja. Jadi awak rasa awak boleh tak kalau saya cabar awak untuk bertegur dengan mereka? Tapi saya rasa saya bukan tak boleh, tapi saya takut diorang macam tu, takut diorang macam judge macam budak ni dah SEM 8 baru nak tegur. Macam dah week 8, SEM 8 pula dah. Silap masa. Dah week 8 baru nak bertegur. Macam dah nak ujung-ujung baru nak kenal apa semua. Bagi saya tak apa kalau slow-slow. Kita kan boleh berkawan. Kita kan nak berkawan memang malu kan. Macam kalau awak berkenalan dengan roommate awak semasa satu pun sama je kan. Betul. Nanti saya akan cubalah. Awak akan cuba. Maknanya awak akan cuba lepas ni. Dan awak rasa kalau lepas awak cuba tu, apa perasaan yang awak mungkin akan dapat? Saya mungkin akan rasa lebih yakin lah untuk bercakap dengan orang ramai lagi. Maksudnya mudah untuk buat kawan baru rasanya lah. Okay. Saya nak awak teruskan usaha untuk dapat kawan baru. Sebab saya yakin kalau awak berusaha nanti lama-lama awak mungkin akan lebih ramai kawan dan boleh teroka lebih banyak benda macam saya cakap sebelum ni lah. Okay. Jadi masalahnya sekarang fikiran tak rasional awak tadi tu adalah awak kurang yakin. Jadi adakah awak rasa lepas kita buang segala benda tadi, awak akan lebih yakin dan lebih rasional? Mungkin kalau lepas saya buat apa yang awak suruh tadi, mungkin saya akan lebih yakin lah kot sebab saya cuma kurang keyakinan diri. Jadi mungkin bila saya dah mula untuk kenal orang baru, mula untuk tegur orang dulu, mungkin saya akan slow-slow ada keyakinan diri tu balik. Okay. Terima kasih ya. Awak rasa kalau skala permasalahan awak ni berapa? Mungkin dalam 8 macam tu lah, 8 daripada 10. 8. Okay. Baik. Jadi saya rasa lepas ni kita boleh berjumpa lagi dan saya akan rujuk balik skala awak. Sekarang 8, mungkin lepas ni masalah awak akan lebih berkurang. Macam saya cakap nanti awak akan cuba praktikkan untuk bergaul dengan mereka. Okay. Sebelum saya tamatkan sesi konseling kita pada hari ini, boleh tak saya nak bagi kerja rumah untuk awak? Sebab bagi saya, kesan-kesan yang macam awak sedih dan kecewa sebab awak tak mampu nak bergaul dengan mereka sebelum ni, bagi saya adalah disebabkan belief system awak, bukannya sebab environment awak, iaitu event yang berlaku pada sekitar awak. Jadi saya rasa ia adalah disebabkan belief system awak. Jadi saya rasa saya nak bagi awak kerja rumah supaya awak boleh hilangkan belief system tu dan teruskan dengan new emotion. Okay, boleh. Saya akan cubalah buat kerja rumah tu seperti yang kamu suruh. Okay. Kerja rumah yang saya nak
dan bergaul dengan mereka boleh. Macam okey, kita boleh cuba sekarang. Okey, bayangkan kalau awak dekat rumah, lepas tu awak nak keluar, awak nak ke tandas, tiba-tiba terjumpa pula dengan 4 orang daripada bilik lain. Dah lah ramai kan. Jadi awak macam takut lah sebab nak pergi tandas je pun. Okey, jadi cuba awak pecah mata. Okey, awak bayangkan